Santan antara 4 barangan ditambah dalam skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena Aidilfitri 2025. Ini menjadikan keseluruhan 26 barang disenarai sepanjang penguasaan selama 15 hari bermula Isnin ini. Kita perlu juga masukkan santan ini dalam program skim harga maksimum musim perayaan 2025 ini kerana kita khawatir walaupun bekalan agak stabil tapi menjelang Syawal nanti kita khawatir akan berlaku peningkatan harga. Jadi mau tidak mau kita rundingkan dan alhamdulillah pihak-pihak berkenaan juga akhirnya bersetuju supaya santan ini dimasukkan dalam skim ini selain daripada kelapa biji dan juga kelapa parut. Dato' Armizan memberitahu harga maksimum runcit bagi santan kini akan dikawal pada RM17.50 sekilogram di Semenanjung Labuan, RM15, Sabah RM12 dan Sarawak RM9. Barangan lain disenarai daging lembu tempatan kecuali daging batang pinang, ikan kembung, ikan selayang dan ikan tongkol. Selain tomato, cili merah, halia tua import, bawang putih Cina, cili kering keriting, kacang tanah, kelapa biji dan kelapa parut.